kembali lagi. Ura-ura kembalinya bekas pemimpin UMNO yang sebelum ini menyertai Bersatu Pasca 2018 dijangka berlaku ekoran dua faktor besar yang mempengaruhi sentimen politik. Yang pertama, perpecahan parti selepas pemecatan Hamzah Zainuddin di mana pengikut-pengikut Hamzah yang dahulunya daripada UMNO kini telah meninggalkan Parti Bersatu sebagai tanda protes terhadap kepimpinan Muhyiddin yang lemah. Yang kedua, apabila UMNO membuka kembali pintu untuk bekas-bekas ahli dan pemimpin untuk kembali ke UMNO tanpa syarat menerusi inisiatif Rumah Bangsa, kumpulan kedua ini melihat ia sebagai peluang mencari parti yang lebih stabil berbanding Bersatu yang kini dikuasai oleh bekas-bekas ahli PKR dari kalangan kumpulan Azmin. Pendekatan UMNO dilihat membuka ruang kepada arus balik yang semakin jelas dengan sebahagian pemimpin dan akar umbi mula melihat UMNO sebagai platform yang lebih stabil dari sudut kuasa dan masa depan politik berbanding Bersatu yang kini menghadapi hakisan sokongan kesan daripada kelemahan kepimpinan Muhyiddin. Dalam masa sama, pemerhati politik berpendapat dinamika dalaman parti turut dibebani oleh pengaruh Hamzah Zainuddin yang dilihat mempunyai jaringan tersendiri dalam parti akar umbi. Ramai penyokong Hamzah yang masih di dalam Bersatu belum membuat langkah keluar parti. Ini dipercayai akan berlaku selepas Hamzah mengumumkan parti baharu mereka. Katanya, walaupun tiada pengumuman rasmi mengenai langkah keluar parti, perkembangan di peringkat akar umbi menunjukkan wujud pergerakan dalam kalangan penyokong beliau yang semakin menolak arus utama kepimpinan Bersatu. Muhyiddin tak boleh buat apa-apa dah. Dia bergantung kepada sokongan Azmin saja. Dia kena ikut arus yang Azmin bawa. Katanya, dalam keadaan politik yang semakin kompetitif, keupayaan Bersatu untuk mengurus konflik dalaman serta menahan arus keluar terus berdepan penyusutan pengaruh yang sukar dipulihkan. Sekian dulu. Jangan lupa sila like, share dan subscribe politico.my.